الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وجعلها سببا لكل خير في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang olehnya. Dan inilah intipati takwa. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan bukan sahaja di dunia, bahkan lebih-lebih lagi di akhirat kelak yang kehidupannya tidak ada pengakhiran. Berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Udah-udah lagi berkelakar dengan kawan di sebelah. Simpan handphone dalam poket masing-masing. Jangan ber-WhatsApp, jangan ber-Facebook, jangan ber-TikTok, jangan main game. Dan fokuslah kepada khutbah yang akan disampaikan. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mengambil iktibar khutbah yang disampaikan ini yang bertajuk Takwa, Jalan Keluar Kesempitan, Kunci Kebahagiaan Abadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap minggu kita akan diingatkan oleh khatib agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah puasa yang telah kita laksanakan dalam bulan Ramadan yang lalu. Antara manfaat terbesar daripadanya ialah memperolehi takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Profesor Dr. Ali Jumaah Hafizahullah dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Aliyah fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menjelaskan bahawa takwa bermaksud seseorang itu menumpukan perhatian kepada hatinya semata-mata dan berhati-hati untuk menghindari pelakuan maksiat serta sentiasa bersedia untuk segera mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia sejak dahulu sehingga kini. Firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang yang diberi kitab dahulu kepada kamu dan juga perintahkan kamu, yaitu hendaklah bertakwa kepada Allah. Namun, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah takwa kita pada hari ini? Adakah takwa itu hidup dalam setiap detik kehidupan kita, atau hanya hadir ketika kita berada di hadapan manusia? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dalam setiap keadaan. Dia menjaga dirinya walaupun ketika dia bersendirian, kerana dia yakin
bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 194, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bayangkanlah jika Allah Subhanahu wa taala bersama kita, siapakah lagi yang kita perlukan? Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan kita, siapakah lagi yang mampu menyelamatkan kita? Takwa melahirkan hati yang hidup, hati yang takut untuk melakukan dosa, dan hati yang berharap kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan takwa ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan keampunan dan kemampuan untuk membezakan antara yang benar dan yang salah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Di saat manusia lain keliru, orang yang bertakwa mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia lain buntu, orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengajarkan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Namun demikian, jika hidup kita masih terasa sempit, maka renungilah kita kembali. Sejauh manakah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya takwa juga menjadi sebab diampunkan dosa dan dikurniakan ganjaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Talaq ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Lihatlah betapa luasnya rahmat Allah. Dosa diampunkan, pahala dilipat gandakan, dan hidup dipermudahkan. Namun semua ini hanya diperoleh oleh mereka yang benar-benar bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bermuhasabah. Apakah bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita membawa harta dan pangkat? Tidak. Yang kita bawa bukan harta kita, bukan pangkat kita, akan tetapi
hanyalah dengan takwa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan dan bangsa. Maka janganlah kita menangguhkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Mulakanlah dari sekarang. Perbaikilah salat kita, jagalah akhlak kita, jagalah tutur kata kita, dan bersihkanlah hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bersama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, takwa adalah kunci untuk segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, takwa menjadi benteng daripada segala keburukan. Dan yang ketiga serta terakhir, orang yang bertakwa akan mendapat perlindungan, rezeki dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai, di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأكرم وعمل وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف العباد أسعد الأراب والعجاب وإمام غيبك والحرام أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruskanlah istiqamah menghidupkan masjid dan surau dengan melaksanakan salat fardu berjemaah dan juga menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga setiap salat 5 waktu.
Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati, ziarah menziarahi dan bekerjasama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita peroleh adalah halal lagi baik, agar hidup kita mendapat berkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hindarkanlah diri dan keluarga kita daripada segala perkara yang boleh memudaratkan, seperti penyalahgunaan dadah, bahan inhalan, ketum, perjudian, nombor ekor, sambung manok dan segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. InsyaAllah, Masjid Taman Desa Ilmu akan mengadakan ibadah kurban. Justru satu bahagian pada tahun ini adalah sebanyak 1,350. Jika ada jemaah pada hari ini yang berminat, maka bolehlah berhubung dengan AJK Masjid. Pada hari yang mulia ini juga, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu Tuhan yang Maha Rahmat. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Sumurkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami ini pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Hafiz, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu, dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur
serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam aqidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami ya Allah daripada segala musibah, wabak, penyakit, bala bencana dan segala peperangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Marilah sama-sama kita mendirikan salat Jumaat.